Baik, percutian kali ini kita akan ke Pangkor melalui JT Marina. So, beli tiket dulu. Selepas beli tiket, kita akan terus ke ruang menunggu. Kali ini kita bergerak atau bertolak daripada JT Marina ke Pangkor dalam jam 3.45 petang. Melepas ini kawasan menunggu Marina Island. Baik, sementara kita menunggu feri sampai, kita tengoklah view-view yang cantik di JT Marina ni. Kita ambil lah sekeping 2 gambar atau video untuk kita pertontonkan kepada tuan-tuan yang menonton video ini. Tibalah masanya yang dinanti-nantikan. Okey, kita dah boleh masuk menuju ke feri untuk kita terus ke Pangkor katanya. Ke Pangkor hanya mengambil masa 10 minit sahaja daripada JT Marina, ya. Begitu cepat sekali. Okey, kita dah sampai ke feri. Di sini berhati-hati, ya. Jangan berebut-berebut. Sebab apa, feri ni dia berhampiran dengan JT tu, takut orang kata kita tergelincir, kan. So berhati-hati. Jangan berebut-rebut naik feri. Memandangkan kita ke Pangkor pada petang Ahad, ya, banyaklah feri yang kosong, ya, nak ke Pangkor. Tapi kalau daripada Pangkor nak menuju ke JT Marina, ramai, ya, penuh feri. So ini kita nak daripada JT Marina ke Pangkor, memang tak ramai lah, sangat selesa. Kita dah sampai ke Pulau Pangkor. Tengok, kalau nak ke JT Marina daripada Pangkor, sebelah sini kita tengok ramai yang berbaris nak naik feri. Sebab dia orang nak balik, dia orang daripada Jumaat, Sabtu, Ahad nak balik, kan. Tapi daripada JT Marina ke Pangkor memang tak ramai. Okey, kita dah sampai ke Pulau Pangkor. Kita cari motor. Ada Daim, Kelas Daim. Ni sampai Pangkor. Dia Daim. Dia cari ni lah, Pangkor. Ni motor sewa, Sekejap.
kita dah jumpa dah. Siapa tu Cak In namanya? Cak In dah jumpa dah. Dekat Pangkor. So ambil motor lah. Kami ni 3 orang biasa lah tu. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, ni motor kita. Let's go Yamaha. Okey. Baik, bayar habis tu. Okey, kita tu. Okey, kita dah jumpa motor. Ni. Okey, Mama. Baik, itulah. Okey, cari cikelat Daim. Cari cikelat Daim, Zat. Kerot cari cikelat Daim. Ni. Untuk nak apa dia? Jom tengok dalam. Sebelah ada. Tengok apa ni, hanya banyak ni. Sama je, mana pun sama. Tengok yang lain. Ni pun kelat. Tak minat? Nenek kata tak minat. Tak minum. Ambil air. Minum air belah mana? Keluar sini ya, bayar ni. Tak ada Daim. Nah, bayar. Tanya rumah. Itu pantai bola. Okey, kita dah beli dah sekelar Daim. Lepas tu kita terus menuju ke Teluk Nipah. Kita tengok homestay. Oh, chalet bukan homestay. Kita tengok chalet. Kita ada tempat chalet dekat sana. So jom kita terus sambil-sambil tu kita tengoklah view laut ya. View laut daripada JT Pulau Pangkor tadi, Pekan Pulau Pangkor menuju ke Teluk Nipah. Ada kaki mak. Kita dah sampai ke Nipah Villa. Di sinilah kita akan bermalam untuk malam ini, satu malam. So kita ada tempat chalet lah dekat sini. Apa pun kita terus ke tempat pendaftaran dia. Ini dia. Ada kolam. Staff 2 orang kat sini menunggu ketibaan kami. Ini tempat pendaftaran. Nak daftar. Kolam boleh mandi kolam? Mandi sampai 7 malam. Orang besar ke budak ya? Pasti buat vlog ke? YouTube. Tak apalah, nanti ada lah kan. Daftar dulu. Kalau jadi Nipah Bay Villa. Okay, kita daftar dulu. Oh, dia tu yang bagi beg beg. Dapat beg. Macam nak pergi umrah. Ni tengok. Adik apa ni, adik-adik ni yang jaga ni. Jam comel-comel. Okey, dah dapat. Deposit berapa?
50. Besok balik ambil ya. Tak apa je. Barang kita nak bagi balik 50. Okey. No problem. Okay, siapa nak main Pulau Pangkor, main kat sini lah. Ya, Nipah Bay. Nipah Bay Villa. Air sejuk ni, ada air sejuk. Ha, tu dia. Okey, jom kita tengok. Sini. Kita tengok kakak, jom. Oh, sini ya. Jom, jom. Okey, boleh mandi manda. Ni ada kolam. Kita boleh mandi manda. Okey. Ada paduran dia kat sini. Okey. Ini tempat. Sampai-sampai monyet tunggu dah. Ini dia bilik dia. Ha, okey. Ini nombor 3. Nombor 3. So, Boleh lah. Kita dah masuk tu. tu nak betul hantar barang saya nak keluar balik. Okey, ni dia. Nombor 3. Buka. Tuan rumah ni buka, tak apa. Boleh masuk tak? Tak apa. Okey. Breakfast kena tiket dalam ni. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Oh, double and single. Cantik. Double and single. So, sekejap. Petik api dulu. Dia menyala. So, Assalamualaikum katanya. Okay, ini dia keadaan bilik. Cantik. Cantik. Okey, tu jalan depan. So, sini, mai sini. Assalamualaikum. Salam. Tengok bila air buka, tengok macam mana. Bukan nak mandi tempat dalam. Ya, lagi. Wah, toilet cantik. Bilik cantik. Ni bilik ekonomi. Kat mana? Oh, ini bilik ekonomi. Yang kita punya bilik lain sebenarnya. Tu? Sebab hari ni customer kami keluar. Oh. Wah. Rezeki lah. Dapat bilik besar. Ya. Okey, ni keadaan bilik dia. Sebenarnya bilik yang kita tempah tu satu katil queen. Tapi memandangkan hari ni orang dah keluar semua, so dia bagilah. Ini yang kita punya standard. Ini ekonomi. Ni ekonomi. Ada king and the ni ini sebab carrot. Okey. Kalau tidak kita katil queen je. Tapi dia tengok tadi kita 3 orang dan orang pun tak ada di balik, dia bagilah kita duduk sini kan. Orang mandi lagi. Ada orang mandi lagi. The night so bright, laughing with friends by the firelight.
Pangkong, lepas daripada Teluk Nipah, kita bukan dengan Pulau Giam. Kalau kat Teluk Nipah tu pantai dia kurang sikit. Di sini memang tempat Mak Saleh mandi ya. Mak Saleh tak keluar lagi petang malam. Apa Mak Saleh mandi manyau. Malaysia. Meh, Pangkong. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. So, hari ni hari Isnin. So, kita berada di Pulau Pangkong. Di sini Teluk Nipah. Tapi selepas Teluk Nipah ya. Kalau tuan-tuan nak datang ke Teluk Nipah, bukan mandi di sebelah tekan Teluk Nipah tu. So, lepas sikit daripada Teluk Nipah tu, sebab sini pasir dia memang halus-halus. Air sangat jernih, pasir halus. Tu Pulau Giam. Tu Pulau Giam. Okey. Kat sini lah. Kat sini tempat pelancong-pelancong luar mandi. Kalau di Teluk Nipah tu, pelancong tak mandi kat situ. Lepas saja Teluk Nipah tempat ni. Macam ni. Dia memang tempat kawasan pelancong mandi lah. So, Meh. So, Pangkong. Okey, tengok sana. Nerik. Mai datang mandi. Mandi Pangkong. Sini banyak cantik ya, jernih air dia, ombak. Takut ini sebab tadi hujan. Tuan-tuan nampak sana gelap, atas gelap. Tu nampak air berombak sikit. Kalau tak hujan, ombak ni tak ada pun. Sikit je ombaknya. Kerana hujan, angin kan. Ini mandi lah. Tempat ni memang best lah. Ya, main mandi pantai. Pulau Pangkong. Ya. Kita meluncur menuju alam yang hijau nan indah. Singgah di warung, isi perut dulu sambil merancang perjalanan nanti. Angin gunung berbisik riang, panggil jiwa yang dahagakan kedamaian. Buka tingkap, hirup udara bersih, lepas semua beban, ini baru hidup. Idea asyik berkemas, jangan lupa bawa kemas. Bintang di langit berkelip-kelip, cerita hantu sambil panggang sausage. Gitar berdengung, suara kita menyanyi. Dalam gelap persahabatan makin berseri. Kopi pagi terasa lebih nikmat, ditemani kicauan burung dan sinar matahati. Berkongsi rezeki, berkongsi cerita, inilah nikmatnya camping bersama. Kita camping, hey kawan-kawan, apalagi yang ditunggu? Jom kita camping, kita mandi air terjun. Pagi hari mandi selesai dah. Kita menginap di Nipah Bay Villa.
Satu malam je pun. Satu malam saja sampai. Hey. Dalam perjalanan pulang kita singgah-singgah lah. Kita tengok-tengok pantai-pantai yang berada di Pulau Pangkor ni. Okey, nampak cantik kawasan sini. Pangkor. Dah. Dah. Kita menuju ke masjid, kampung masjid katanya. Ini dia kampung masjid. Under the stars, the night's so bright, laughing with friends by the firelight, whispering winds and the rivers flow, nature's song in the gentle glow. Oh, let the moments fly, singing together, reaching the sky. Hand in hand, hearts so free. Camping with you is where I wanna be. We share marshmallows, toast, warmest smiles. We love the most.
Sini. Okay. Menuju alam yang hijau nan indah. Singgah di warung, isi perut dulu sambil merancang perjalanan nanti. Berisi riang, panggil jiwa yang dahagakan kedamaian. Buka tingkap, hirup udara bersih. Lepas semua beban, oh ini baru hidup. Okey, kalau anda sampai tadi ke Bangkok, akan anda nampaklah ini. Pengangkutan ni. Kereta sewa dia kata. Kali ni hanya ada di Bangkok saja. Memang unik lah. Berhadapan dengan Balai Bomba. So, JT Bangkok. JT Bangkok. Pada tanya dah, dia kata pukul 2.45 masuk ke dalam, kedua berlepas JT Marina. Kopi pagi terasa lebih nikmat ditemani kicauan burung dan sinar matahari. Berkongsi rezeki, berkongsi cerita, inilah nikmatnya camping bersama. Kawan-kawan apalagi yang ditunggu, jom kita camping, kita mandi air terjun. Pagi hari mandi kawan-kawan jom camping. Okey, kita dah sampai dah ke JT Marina daripada Bangkok. JT Bangkok ke JT Marina sampai. Tak payah, satu je. Dah, sampai dah. Jom. Jom. Sampai dah ke JT Marina. Bye bye, bye bye.